guys, kita nak masak daun ubi tadi. Abang Tajam masak ya. Kita guna minyak ikan masin tadi. Mami dah goreng ikan masin. Lepas tu gunakan minyak tu untuk daun ubi tadi. Kita tumiskan dulu bawang, halia, bawang putih dengan cili padi. Bau halia muda ni wangi bau dia. Kita pakai halia muda, tak pakai yang tua tu. Yang muda tu dia sedap lagi. Kalau buat ulam pun sedap. Kita masukkan ubi guys. Pak dinding. Ini tunjuk ubi lagi nama tu. Kasih tumis dia sampai garing tu. Garing tu. Okey, garing. Sampai masak lah, sampai masak. Bukan garing, sampai masak. Sampai kering air ubi tu. Wah. Sedap ni guys. Makan dengan nasi panas ikan masin. Terangkat. Okey, kita biarkan air dia kering dulu. Nanti kita tengok selepas masak. Okey guys, kita letak Ajinomoto. Letak garam. Kacau-kacau. Kita masak dia sampai kering. Sampai tak ada air lagi. Okey guys, inilah dia menu orang rajin. Ni kena rajin ya, sebab dia kena tumbuk. Baru dapat dia punya tekstur dia macam ni. Okey guys, selamat mencuba. Bye bye.